korang yang nak minum kopi tu, aku suggest korang main minum kopi dekat sini, dekat TWT Coffee. Dia ada banyak cawangan tapi kau datang dekat Wangsa Maju tau. Okay, so sekarang ni kita pergi dekat bahagian menu dia. Seperti mana yang korang tengok, dia ada western food dan dia ada juga masakan nasi lah. Dan air dia ada coklat, ada kopi dan ada matcha dan sebagainya. Kat sini dia jual juga tau roti-roti yang macam dekat Paris tu. Dan tiramisu KS ni pun ada tau. Sebabkan aku datang tengah hari, aku lapar nasi, aku order lah rice edition menu ni. Inilah nasi yang aku order. Okay, so kita nak cuba nasi putih dengan asam pedas, kuah pekat, ikan lembut. So bismillah. Yang ni memang aku recommended sangat-sangat sebab 10/10. Terusnya kita nak makan nasi goreng. Nasi goreng ni nasi goreng kampung tau, 9/10. Untuk tekak aku tak sesuai kalau makan nasi dengan kopi. So aku minum air citrus, memang seriously refreshing. Orang nak makan nasi, dia nak sangat makan tiramisu ni. Makan lah. Aku pun tak tahu apa yang special dekat tiramisu kotak zaman perang ni, tapi kalau dia makan muka senyum tu, maksudnya sedap tu. Guys, jangan lupa datang dekat TWT Coffee di area Wangsa Maju dan di Jekyll Mall.